Aku Karim. Aku jaga 7 orang anak, tapi bila aku sakit, aku sendiri. Aku Karim, 62 tahun, seorang ayah, seorang bekas pegawai waran yang dah berkhidmat dalam askar selama 20 tahun. Aku besarkan 7 orang anak dengan disiplin, pastikan mereka berjaya. Ada yang jadi pegawai bank, ada yang kerja site supervisor, ada yang duduk jauh sampai Sabah. Semua hidup selesa. Aku dulu memang tegas. Aku tak tunjuk sayang macam orang lain, tapi dalam hati aku cuma nak anak-anak aku jadi manusia berguna. Aku jaga mereka dari kecil, pastikan mereka cukup makan, cukup didikan. Bila bini aku meninggal 8 tahun lepas sebab kanser otak, aku rasa dunia aku kosong. Rumah makin sunyi, anak-anak makin jauh. Mula-mula mereka masih balik sesekali. Lama-lama makin sibuk. Aku faham, masing-masing ada kehidupan sendiri. Aku tak pernah paksa mereka balik. Tapi aku tetap berharap. Aku jenis tak suka mengadu. Seorang ayah kena kuat. Aku hidup sendiri, masak sendiri, buat semua benda sendiri. Aku fikir aku masih sihat, masih kuat. Tapi sejak kebelakangan ni, aku mula perasan badan aku lain macam. Aku cepat letih, kaki mula bengkak dan malam-malam aku asyik bangun buang air kecil. Kadang-kadang aku rasa loya, selera makan pun makin hilang. Tapi aku tak pernah bagi tahu anak-anak aku pasal keadaan aku. Aku tak nak susahkan mereka. Aku fikir, kalau aku boleh besarkan mereka tanpa mengeluh, aku juga boleh sakit tanpa menyusahkan sesiapa. Sampai satu hari, aku tengah sapu halaman, tiba-tiba dunia aku berpusing. Lutut aku lemah, kepala rasa berat. Aku jatuh. Nasib baik Pak Mat, jiran aku, nampak dia cepat-cepat angkat aku, bawa ke klinik. Doktor buat ujian, aku duduk dalam bilik, dengar dia cakap satu benda yang buat aku terkedu. Encik Karim, buah pinggang encik dah rosak, CKD tahap 4, encik kena bersedia untuk dialisis. Malam tu aku termenung lama. Aku genggam telefon nak call anak-anak aku, tapi aku takut. Takut mereka rasa aku ni menyusahkan. Aku simpan seorang diri sampai Pak Mat yang pergi bagi tahu anak sulung aku di Kuala Lumpur. Esoknya, satu persatu anak aku balik. Rumah yang dulu sunyi, tiba-tiba penuh balik. Tapi aku bukan rasa gembira sangat. Aku rasa pedih. Kenapa baru sekarang balik? Itu yang bermain dalam kepala aku. Anak sulung aku duduk sebelah aku. Ayah, kenapa tak bagi tahu kami? Aku pandang dia. Aku nak cakap, sebab ayah tak nak susahkan korang. Tapi aku diam. Mereka mula atur rawatan untuk aku. Anak sulung aku rekomen bawang Dayak Kalimantan. Ayah, cuba benda ni. Kawan saya rekomen, katanya elok untuk buah pinggang. Aku ambil. Aku cuba. Dalam masa yang sama, aku mula jaga makan, lebihkan air kosong, kurangkan makanan masin. Dalam 2 bulan, aku mula nampak perubahan. Kaki dah tak bengkak, badan rasa lebih bertenaga. Tapi dalam hati aku tetap ada satu perasaan yang aku tak boleh buang. Aku sedih. Aku tak salahkan anak-anak aku, tapi aku harap mereka faham. Hidup ni bukan pasal kerja saja. Hari ini mereka sibuk kejar duit, tapi bila aku dah tak ada nanti, mereka tak boleh beli balik masa yang mereka pernah sia-siakan. Aku dah besarkan mereka seorang diri, tapi bila aku sakit, aku sendiri. Aku harap anak-anak aku belajar dari kesilapan ni. CKD ni penyakit senyap, tapi bahayanya besar. Kalau badan kau mula bagi tanda macam cepat letih, kaki bengkak atau kerap buang air kecil, jangan buat bodoh macam aku. Kesihatan tak ada gantinya. Jaga diri sebelum terlambat.